Dalam Sawadi Randuk yang lalu, kami telah berada di Terengganu. Sawadi mantap! Selesai sahaja misi di sana, kami tidak membawa masa. Perjalanan diteruskan ke Kelantan untuk cabaran seterusnya. Seramai 240 peserta telah mendaftar. Masing-masing hadir dengan satu misi utama untuk memburu kejuaraan. Dengan kerjasama dan kolaborasi padu daripada Jelawat Caster, kali ini Sawadi Randuk bukan sekadar event biasa. Ini adalah pentas sebenar untuk para pemburu haruan. Membuktikan siapa yang paling layak bergelar juara. Boleh senyum lagi. Mantap lah. Sawil 45. Mari bersama-sama kami dalam pencarian King of Haruan kali ini. Aduh. Selamat datang ke Sawadi Randuk Event 7.0. Kelantan, negeri yang cukup dengan cerita, cukup dengan jiwa, dan hari ini cukup dengan semangat. Di bumi bacok ini, pagi bermula dengan kabus yang menyeliputi air. Angin perlahan meniup permukaan sungai tenang. Tapi kita tahu, di bawah permukaan itu ada raja yang sedang menanti. Haruan, Toman, Snakehead yang penuh strategi. Dan hari ini kita datang dengan berdepan dengannya. Randuk bukan sekadar pertandingan. Ia adalah pertembungan mental, kesabaran dan keberanian para pemancing. Seawal subuh, peserta sudah mula berkumpul. Ada yang datang dari jauh. Ada yang sanggup memandu berjam-jam hanya untuk satu peluang balingan pertama. Bunyi tapak kaki di rumput basah, bunyi zipper bag pancing dibuka, bunyi reel diuji perlahan. Semua orang ada satu misi yang sama, strike. Tapi untuk strike, kita perlu faham lawan kita. Snakehead bukan ikan biasa. Dia bukan jenis yang terus sambar tanpa berfikir. Dia tunggu, dia menilai, dia uji kesabaran kita. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya sebelum tu boleh panggil saya Bad lah. Nama saya Badri. Saya memperkenalkan diri, ini Wan. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih kepada warga-warga Kelantan. Sebab kita punya, kali ni orang kata kat Kelantan ni kita punya lain daripada lain sikit. Semangat dia tu lain daripada lain sikit. Okay, so saya tak nak ambil masa yang lama. Okay, so kita punya event kali ni kita memfokuskan kepada ikan snakehead saja. Tak kisah toman, kalau ada kerandang pun boleh. Haruan lah, haruan, selalu orang dapat haruan. Setiap balingan hari ini bukan sekadar lontaran umpan. Ia adalah komunikasi antara pemancing dan pemangsa. Bacok menjadi saksi. Airnya tenang, tapi tekanannya tinggi. Matahari mula naik, suhu mula berubah, dan inilah permainan sebenar bermula. Tahu tak korang, Snakehead tak pernah baca teori kita. Dia ajar kita satu perkara: kesabaran adalah senjata paling tajam.
Jam demi jam berlalu. Ada yang sudah dapat santapan, ada yang masih mencari rentak. Namun tak ada yang berhenti. Kerana randuk bukan tentang siapa paling cepat, ia tentang siapa paling konsisten. Bila satu jeritan strike bergema, semua kepala berpaling. Rod melentung, drag berbunyi, air berkocak. Itulah momen yang semua orang tunggu. Saat di mana latihan, pengalaman dan insting bergabung menjadi satu. Snakehead melawan habis-habisan. Dia tak pernah mengalah mudah. Setiap larian adalah ujian. Setiap kekuatan peralatan akan diuji, dan juga mental pemancing. Dan bila akhirnya ia berjaya didaratkan, bukan sekadar ikan yang dinaikkan. Itulah kepuasan, dan itulah bukti usaha seorang pemancing. Saya perhatikan randuk 7.0 di Kelantan bukan hanya tentang tangkapan, ia tentang komuniti, tentang sahabat yang tolong ambilkan gambar, tentang kawan yang hulur lip grip, tentang orang sebelah yang walaupun bukan tim sendiri tetap bersorak sama. Inilah semangat yang tak boleh dibeli. Bacok hari ini menyatukan kita, tak kira latar belakang, tak kira pengalaman. Striker yang pertama. Oh, mantap. Pakai apa, Dik? Jump frog. Oh, jump frog. Okay, ukur lu. Saya letak lu. Okay. Oh, strike pertama. Bobby, tolong ukur. CM, atas. Atas, ni atas tu. Dulu 39, 38, guna 35 sen. Okey, adik cari nama kat sini. Tulis kat tepi ni size kat berapa. Ni. Okey, cari nama adik kat sini. Tulis. Lagi kali ya. Nak lepas. Tapi buat aku rasa dia dah simpan lah. Sebab nanti ikan tu dia tak tahu mana dia punya mesin. Hidup lagi kali ya. Tu dia ikut dia orang kan. Dia tak boleh. Simpan yang ni pun boleh. Simpan sendiri pun boleh. Sebab kalau simpan sini nanti dia tak tahu ikan mana siapa mana punya kan. Kalau nak bawa balik makan boleh lah. Simpan sendiri. Kalau Arwah pertama geng. Kalau nak simpan tapi tak nak makan, baik kumpul sendiri nanti kita akan makan. Pakai umpan apa dek dapat tu? Pakai umpan apa? Soft rock. Bukan soft rock. Tak apa. Oh, it's okay. Pakai apa tu? Soft rock bukan? Jump rock. Access. 30.
132. 132 cm. Okey, adik cari nama tu. Nama kat sini. Ni nak lepas nak Kebun kan? Kami kebun ah. cari nama lepas tu. Itu Sawadi tu. Sawadi. Solid buka. Ui, lebih kurang tu. Ui, lebih. Ya, ya. Ini ya, ini ya. Oh, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, satu. 48 dah tu. Apa dia tau? 47.5. Sekali lagi. Kita luar apa dia? Sekali ya. Dia atas tara ni dia kena Straight yang tu. Ya. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47.5. nak seri. 47.5 betul. Oh, kik lagi. Sikit lagi. Baru pun sembilan tau. Ada masa lagi. Banyak. Mana cari nama sini? Cari nama dia. 47. Point. Okey. Tangkrik. Betul dah. Pegang ah. Okey. Ingat lagi. Cari yang besar lagi. Okey dek, mantap. Berpoi. Dia gemuk. Yang tu kurus panjang. Gemuk tu. 47.5. 47.5. Saya sebelah. Ya tu jangan tu kurus ya. Ya, rekod sikit. Pakai apa dik? Pakai umpan apa? Soft rock. Soft rock ah. Daripada lawak custom ni. Okey. Dah, betul. Tu adik ni dapat 40 cm guys. Padu ah. Good sikit. Mantap. Alright. Pakai sikit. Ui, besar. Pakai deh. Pakai apa? Jump frog? Soft rock? Soft rock. Soft rock eh. Besar. Okey, meh okey. Adik ni try kan. Guna soft rock. Guna soft rock. Mantap dia eh. Good sikit senyum. Baik. Ada peserta muda yang baru kenal dunia casting. Ada otai yang sudah bertahun membaca air. Tapi hari ini semua belajar dari sungai yang sama. Matahari semakin tinggi. Peluk mula terasa. Tenaga semakin kurang, tapi semangat tetap membara. Peace sikit dek. Mantap.
mantap eh. Senyum sikit kak. Mantap. Jadi, oi, lupa lah. Okay. So ada yang dapat ikan yang ketiga 32 cm. Alright. Dah. Jangan mata kayu ah. Strike yang keempat. Oh, strike yang keempat. Walaupun curut tapi kita tengok Sawadi mantap jadi. 6 cm. 6 cm. 6 cm. Boleh tu. 29. Okay, abang cari nama kat situ. Abang tulis kat tepi ni saiz dia 29 cm. 29. Boleh nak kompos sini ke? Aku pun sini. Janji tak kumpau. Tak kumpau. Jaga sini buat rekod. Semangat Randuk Kelantan menjadi saksi bahawa komuniti snakehead di Malaysia bukan biasa-biasa. Ia kuat, ia setia, ia hidup. Dan Randuk 7.0 hanyalah satu bab perjalanan panjang ini. Perjalanan yang akan terus bergerak dari satu negeri ke satu negeri, dari satu pintu air sehingga sebesar-besar sungai. Kerana selagi ada air, selagi ada haruan dan toman, selagi ada pemancing yang percaya pada satu balingan, Randuk akan terus hidup. Panjang tu. Mentari pagi, cermin di air, senyap sekejap lalu ruang berputar. Setiap lontaran penuh harapan. 36. Okay, abang tulis nama sini bang. 36. Okay, abang. Nak bawa balik? Bawa balik lah. iPhone dah lupa dia. Nah. Cuma abang tulis nama. Tak ada gambar. Beh, sekali lagi beh. Buat strike sekali. Ganggu. Bacok, terima kasih. Kelantan, terima kasih. Kita datang sebagai peserta, kita pulang sebagai keluarga. Ini adalah cerita, ini adalah semangat, ini adalah kita. Satu, dua, tiga. Sawadi mantap. Okay, so saya persilakan korang untuk
pergi mana-mana kawasan. Okey geng, ini adalah pesanan daripada caster-caster Kelantan. Apa dia? Sawadi.